Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama menjawab beberapa isu berkaitan dengan akidah Al-Imam Bukhari, dan ini adalah merupakan siri kedua bagi menjawab akidah Imam Al-Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi pada siri yang lepas kita dah sebut berkaitan dengan adakah manhaj ataupun metod yang digunakan oleh Imam Bukhari, tafwid, takwil ataupun ithbat. Dan kita dah jawab pada siri yang lepas bahawasanya Imam Bukhari ini, manhaj atau metod yang digunakan oleh Imam Bukhari ini diambil ataupun diguna pakai oleh mazhab Asy'ariyah, diguna oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga mazhabnya mazhab Al-Asy'ariyah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi berkaitan dengan isu ataupun berkaitan dengan akidah Imam Al-Bukhari. Dan insya-Allah pada pagi ini seperti biasa, seperti siri yang lepas, ada bersama saya Al-Fadhil Ustaz Adam Muhammad Adam Iman. Assalamualaikum Ustaz, saya Ustaz. Assalamualaikum. Okey, jadi insya-Allah kita akan mungkin mengupas satu isu lagi ataupun soalan yang seterusnya berkaitan dengan akidah Imam Al-Bukhari, iaitu berkaitan dengan kalamullah. Isu kalamullah yang sentiasa yang dilihat ada perbezaan antara Imam Al-Bukhari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Jadi soalan yang saya nak tujukan kepada Ustaz Adam, benarkah isu kalamullah, Al-Quran itu kalamullah, benarkah ada perbezaan antara yang difahami oleh Imam Al-Bukhari dengan akidah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah? Macam mana Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kerana kita punya podcast ini, kita punya sesi ini berbincang tentang Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, pendirian beliau tentang kalamullah adalah sama sahaja seperti mana para ulama salaf as-salih yang lain, iaitu Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Namun yang berlaku sebenarnya bukan isu Quran kalamullah makhluk atau bukan makhluk, tak. Yang berlaku polemik dan konflik bukan pada perkara itu. Yang mana berlaku konflik dan polemik adalah pada isu lafzi bil Quran, makhluk ataupun tidak. Quran kalamullah ghairu makhluk, betul? Khilafan lil Mu'tazilah, berbeza dengan Mu'tazilah. Okey. Tapi yang menjadi titik perselisihan adalah bacaan saya terhadap Quran, makhluk ataupun bukan makhluk. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah terang-terang menyatakan di dalam kitabnya Khalqu Af'al Al-Ibad, terang-terang menyatakan bahawasanya bacaan saya terhadap Al-Quran, jika dimaksudkan bacaan makhluk itu adalah suara makhluk, betul? Perbuatan makhluk itu membaca, maka itu adalah makhluk. Imam Bukhari mengikut mazhab Husain Al-Karabisi. Imam Husain Al-Karabisi salah seorang tokoh dalam kalangan salafus salih yang menyelisihi mazhab Imam Ahmad dalam perkara ini sahaja. Dalam perkara lain dia ikut. Dalam perkara ini, dalam perkara isu kalam Allah Subhanahu Wa Taala, Husain Al-Karabisi ini satu geng lah dengan Ibn Kullab. Okay, satu geng dengan Al-Harith Al-Muhasibi. Satu geng. Sama-sama. Yang ditahzir dan dikecam oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Perbezaan itu bukanlah perbezaan usul. Perbezaan itu adalah perbezaan dalam isu furuk. Mereka sepakat kena lawan Mu'tazilah, kena lawan Jahmiyah, kena beriman sifat Allah Ta'ala, beriman zahir nas. Cuma mereka berbeza dari perincian, dari sudut perincian perkara tersebut. Al-Imam Husain Al-Karabisi mendakwa bahawasanya perlu dibezakan di antara at-tilawah wal matlu. Bacaan hamba itu sendiri, tilawah, dan apa yang dibaca oleh hamba tersebut, matlu. Tilawah makhluk,
perbuatan saya baca ni takkan tak makhluk. Hmm. Makhluk. Matlu, apa yang dibaca tu Quran, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluk. Hmm. Suara makhluk. Huruf dari sisi mazhab Asy'ariyah semua ni makhluk lah. Hmm. Di sisi mazhab Hanabilah, Thariyah ada perincian. Hmm. Jadi itu pendirian Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hmm. Perbuatan kita makhluk. Tapi Quran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang dibaca, yang dilihat, yang dihafal, bukan makhluk. Quran itu bukan makhluk. Okey? Maaf, bukan yang dilihat, mana boleh lihat, bukan makhluk. Yang dibaca, yang dihafal, yang tersimpan di dalam hati, semua ini adalah Quran. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kalam adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Quran adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana ia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan dengan sifat kalam Allah ni, bukankah ada satu kaul daripada ataupun satu riwayat daripada Imam Bukhari yang kata suara kalam Allah tu suara yang dia boleh didengari, saut bagi Allah, ya. Imam Bukhari rahimahullah taala dalam isu ini beliau mempunyai ikhtiarat, iaitu pilihan tersendiri. Benda ni bukan satu benda yang pelik. Dalam kalangan ulama Asy'ariyah, ramai ulama Asy'ariyah, Imam Ar-Razi ada ikhtiarat tersendiri yang bukannya jadi muktamad Asy'ariyah. Contoh Imam Ar-Razi berpendapat hulul hawadis. Boleh? Oh. Ada dalam salah satu kitab itu. La Tafsirah ataupun dalam Ma'alim. Salah satu qaul hulul hawadis. Salah satu lagi disebahkan kepada Imam Al-Haramain dan Qadhi Baqillani, Abu Bakar Baqillani. Ithbat quwa mudda'ah. Quwwatu mudda'ah. Al-quwa al-mudda'ah. Pada qudrah hadisah, pada hamba. Itu bukan muktamad. Bahkan Imam Sanusi dalam Wusta dan dalam Kubra bantah qaul ni. Kata ini ain qaul falasifah. Ain qaul at-tabai', ashabut tabai'. Tak betul penisbahan ni kepada Imam Al-Haramain, kepada Al-Qadhi Abu Bakar Baqillani. Tapi itulah yang ada. Imam Al-Haramain dikatakan ingkar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala pada juz'iyat, particular things. Dia kata ilmu Allah kulli je. Allah. Ihata ilmu Allah kulli. Dunal juz'iyat. Ada disbahkan oleh Imam Al-Haramain. Semua ni mukhalafah dengan muktamad Asy'ariyah. Nama tu bukannya nama calang-calang, nama mutakallim Ar-Razi, apa lagi? Al-Haramain. Imam Al-Haramain, apa lagi? Imam Al-Qadhi Al-Baqillani. Banyak. Begitu juga dengan a'immah yang lain, Imam Dawani, Al-Imam Al-Iji. Masing-masing ada ikhtiarat masing-masing yang kadang-kadang bertentangan dengan usul Asy'ari itu sendiri. Abu Abbas Al-Qalanisi Asy'ari. Ibn Taymiyah cakap dia Asy'ari. Min ashabil Asy'ari. Abu Abbas Al-Qalanisi. Al-Imam Al-Qalanisi antara ijtihad dia adalah anna Allah fi makani duna makan. Allah berada di tempatku. Di tempat tapi duna makan. Bukan tempat. Tapi tempat. Macam makan Adami. Siapa kata macam tu? Imam Abu Abbas Qalanisi. Datang orang yang tak belajar, dia kata, nampak Imam Asy'ari pun dia kata macam ni. Ibn Taymiyah salah lah. Sejak bila ada seorang Imam Asy'ari cakap macam tu, kita tak boleh kata perkara tu salah. Itu adalah cara orang tak belajar mazhab. Itu akibat tak belajar mazhab. Maksudnya tidak mempelajari tatanan mazhab dengan betul, tidak talaqi dengan betul. Bukan dia kata Adam nak kata dia seorang je lah belajar dengan betul, degree pun tak ada kan. Tak. Okeylah kalau bukan saya cakap lah, pergilah tanya orang yang lagi alim. Dia orang kata macam tu juga. Saya hanya mentakrir balik apa yang para ulama kata.
Jadi nak kata, apa yang peliknya dengan seorang tokoh mempunyai pendapat peribadi yang bertentangan dengan Mu'tamad Asy'ariyah. Mu'tamad Asy'ariyah kata kalam Allah laisa bi sautin wala. Itu Mu'tamad Asy'ariyah. Apa masalah untuk Imam Bukhari rahimahullah? Dia ada ijtihad dia tersendiri. Dia ikut Mu'tamad Hanabilah yang kata kalam Allah Bisaut. wahar. Wahar. Betul. Apa masalah? Bagi Imam Bukhari, apa masalah? Tak ada masalah, betul? Betul. Tak ada masalah. Tapi kita kata itu bukan Mu'tamad Asy'ariyah. Benda ni khilaf. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani sendiri nyatakan dalam Syarah Fathul Bari. Khilaf. So kita bentangkan kepada, ya Allah, orang awam ada pening ke isu kalam Allah bersuara tak bersuara, huruf tak berhuruf? Pening. Dia pening isu Budi Madani tu. Cukup tak cukup kita? Betul tak? Kita pun pening. Kan? Tak. Tak kena, tak pening. Tak pergi jauh. Okey. Betul tak betul? Dia orang pening ke? Isu kalam Allah saut, kalam Allah harf, Tak ada pening. kalam Quran ni apa tu? Ta'bir kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ungkapkan lafaz Quran, Allah ke Muhammad ke Jibril? Dia orang pening ke benda tu? Tak insya-Allah. Benda ni dah qaiqul kalam. Dah qaiq. Maksudnya perkara yang agak terperinci pada zaman sekarang. Zaman dulu mungkin tak ada qaiq. Zaman sekarang dah jadi qaiq. Jadi, apa yang saya nak kata, ini adalah ikhtiarat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang menyetujui Al-Hanabilah. Yang mana Hanabilah, Fudala Al-Hanabilah Ahli-Sunnah. Seperti mana difatwakan oleh Imam Al-Subki rahimahullah ta'ala. Itu adalah ikhtiarat dan ikhtiarat pendapat masing-masing. Mu'tamad bukan seperti itu. Mu'tamad Asy'ariyah bukan seperti itu. Ya. Kerana akidah ini tidak diambil daripada satu dua orang punya perkataan, tapi akidah diambil daripada qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma'a alaihi ulama al-ummah qatibatan. Apa yang diterima oleh ulama umat ini? Apa diterima? Yang diterima adalah boleh takwil, boleh takwil. Betul tak? Diterima. Betul. Bukannya bersepakat semua takwil, bersepakat semua takwil. Tak, bersepakat untuk boleh terima dua-dua, boleh go dua-dua. Bersepakat untuk okey, dalam isu ni kita khilaf. Tak boleh ihdath qaul thalith dalam isu usul. Boleh ke dah dua salaf dah berpecah dua pendapat, datang seorang mutaakhir ihdath qaul thalith, buat qaul ketiga? Boleh? Tak boleh. Wal maqamu fi mabahath al-usul. Dalam isu ni dah perbahasan usul fiqh. Jadi itu adalah dalil, bukannya perkataan, even bukan perkataan Asy'ari pun. Dalil bukan perkataan individu, bukan perkataan Imam Asy'ari, bukan perkataan Imam Al-Qalaisi, Ibnu Kullab. Diorang pun berdalilkan dengan dalil Quran wa Sunnah wal aql. Sharih wal aql. Dia tak berhujah dengan qaul Ibnu Mubarak. Sebab Ibnu Mubarak isbat had bagi Allah SWT. So kena betul. Sebab apa? Sebab Ibnu Mubarak cakap. Ini bukan satu metodologi berfikir yang tepat. Kalau setakat macam tu lah Ustaz Azin, ada nukil mazhab Imam Tabari, wanita boleh jadi imam. Tu pergi ke Masjid Hasanah Bangi tu, pergi poin seorang perempuan jadi imam. Kata, saya jangan cakap saya ikut mazhab Tabari. Hadis Ummu Waraqah, ada hadis Ummu Waraqah. Zahir hadis tu seakan-akan macam tu lah, tapi mazhab kita takwil. Tak payah kata imam perempuan. Ada mazhab salaf, mazhab Atha' bin Abi Rabah. Boleh mendatangi isteri daripada dubur. Boleh tak kita kata, ada qaul nak lawan Imam Atha'? Astaghfirullahalazim, lawan Imam Salaf. Boleh? Tak boleh. Datang mana kata asal Bukhari kata betul, asal Ibnu Mubarak kata betul, asal Ahmad bin Hanbal, asal Asy'ari kata betul, asal Razi kata betul, asal Amidi kata betul. Imam Razi, Imam Syari, Imam Amidi, Imam Iji tak pernah ajar macam tu tau. Diorang semua ajar the objectivity. Kesetiaan dengan dalil, kesetiaan dengan nas. Imam Sanusi pun ajar macam tu. Itulah sifat 20, itulah Asy'ariyah. It's not because of someone from first, third century kata macam tu and then you terima. Ini bukan memperlecehkan atau menghina salaf. Saya tak pernah menghina salaf.
Cuma autoriti, madah hujjiyah, ini dibincangkan secara teknikal dalam bidang ilmu. Autoriti dia boleh letak dekat mana? Fik mizan lah kata mufti wilayah. Fik mizan, mizan letak mana? Adakah mizan kalam salaf sama macam nas, Quran sunnah? Sudah tentu tidak. Wahabi pun tak cakap macam tu. Betul? Betul. Syekh bin Baz, saya ingat lagi. Dia kata, ta'rif Abu Bakar? Awak kenal Abu Bakar Siddiq? Kenal? Lau yukhalif Rasulullah, la khalafah. Kalau Abu Bakar lawan berbeza dengan Rasulullah, kita akan beza dengan Abu Bakar. Siapa kata ni? Abdul Aziz bin Abdullah bin Nas, mufti am Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah. Sabiqan ba'da Syekh Muhammad Ibrahim al-Syekh rahimahumullah. So nak kata datang mana kata, oh kalau tak ikut Bukhari, ini mencela Bukhari, mencela salaf, mencela. Datang mana mencela ni? Tak setuju mencela. Amboi, tisunya hati. Situ kita nak kata, kita boleh bincang Al-Bukhari, Ibn Saud, bagaimana teknikal, perbahasan dan perinciannya. Boleh, no problem. Itu ikhtiarat dia. Ikut Hanabilah. Paling kurang apa kata Al-Hafiz Ibn Hajar? Tafwid. Betul? Sebut je saut tapi tafwid. Wala yushbihu kalam al-adamiyyin, wala yushbihu saut al-adamiyyin. Betul tak? Nas. Tidak sama. Itu mu'tamad Hanabilah lah. Ibnu Qadhi Abi Ya'la Al-Farra isbatkanlah i'tiqad dalam akhir juzuk tabaqah Hanabilah. Walaysa bi kalamihi aradun, walaysa bi kalamihi jismun. Kalam Allah bukan ada saut ada harf, tapi bukan arad, bukan jisim. Kalau dah bukan jisim, bukanlah suara ni. Betul. Itu apa? Tafwid. Bukan suara. Yusmi'uhul qarib wal ba'id. Jauh, dekat boleh dengar. Kalau suara ni dekat je boleh nak. Kalau suara betul, suara yang kita faham, suara getaran zarah, dekat. Maksudnya saut tu tafwid. Ada makna yang dikehendaki, tapi hakikah dia, makna sebenar dia tafwid. Itu ikhtiar Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi dalam isu kalamullah ni, Al-Quran kalamullah ni, tidak ada perbezaan tak antara? Yang perbezaan adalah Bukhari dengan Imam Ahmad sendiri. Macam saya cakap tadi, Imam Bukhari membezakan di antara at-tilawah wal matlu. Saya baca, saya punya suara ni makhluk, tapi yang saya baca ni Quran bukan makhluk. Imam Ahmad larang macam tu. Tak boleh. Imam Ahmad ada dua qaul. Al-Qadhi Abi Ya'la riwayatkan dalam Ar-Riwayataini wal Wajhain. Satu buku yang kena belajar lah. Maksudnya geng yang suka Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Imam Ahmad ni kena belajar mazhab Hanbali betul-betul. Al-Qadhi Abi Ya'la riwayatkan dalam Ar-Riwayataini wal Wajhain. Dua wajah di Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah, pendapat pertama kata, siapa yang kata lafzi bil Quran ni makhluk, saya baca Quran, saya punya suara ni makhluk, di sisi syiar no problem. Ada problem ke? Tak ada problem. Sebab tu Syekh Saiful Dah kata Al-Hanbaliyah lahum iskal fil aqaid. Betul lah. Maksudnya ada tidak konsisten dalam aqidah. Di sisi takrir ashab qudama mereka. Nasib baik datangnya Hanabilah mutaakhirin, Imam Al-Bahuti, Imam Mar'i Al-Karmi, Al-Imam Ibn Najjar Al-Futuhi, Imam Najmuddin Al-Tufi, Al-Imam As-Safarini, Al-Imam Abdullah Al-Qadumi, Ibn Sawfan, Al-Imam Uthman bin Qaid, Al-Imam Abdul Baqi Al-Mawahibi, Al-Imam Ibn Hamdan, Imam Ibn Balban. Synchronize kan, sistematik kan. Nasib baik ada mereka. Walillahi alhamdulillah. Alhamdulillah. Rahimallah al-jami'. So Imam Ahmad bin Hanbal dia ada dua qaul. Pertama kata, siapa yang kata lafzi bil Quran makhluk, bid'ah. Buruk. Bid'ah sayyi'ah. Ini daripada Ja'far bin Muhammad An-Nasai, Ibn Zanjawi, Abu Bakar Al-Marruzi. Ni asal Imam Ahmad, murid Imam Ahmad belaka ni, riwayatkan daripada ni, bid'ah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua lagi dahsyat. Dahsyat. Iaitu Imam Ahmad bin Hanbal kata, tak ada masalah pun nak kata lafaz saya ni bukan makhluk. Maksudnya saya baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
illa tadhkiratan liman yakhsha. Yang Ustaz Azin dengar tadi tu, suara saya bukan makhluk. Allah. Kerana ini adalah yang dinukilkan daripada Al-Imam Abdullah bin Hamid Syekhul Hanabilah. Al-Imam bin Hamid Al-Hanbali, dia nukilkan daripada Al-Imam Ahmad. Betul, Imam Ahmad ada pernah cakap macam tu, yang mana ianya bertentangan dengan apa yang ditakrifkan oleh mazhab Asy'ariyah. Bahkan Imam Ahmad pernah menyetujui wa kana yu'jabu bi Abdul Wahhab bin Warraq tak silap, yang berfatwakan siapa yang bersumpah saya tak akan bercakap. Kemudian dia baca Quran, lam yahnath. Oh. Faham? Okey. Boleh faham tak? Dia kata saya bersumpah saya tak nak cakap. Kemudian baca Quran. Kena baca Quran. Sebab Quran tu bukan kalam bukan dia. kalam dia. Okey. Quran kalam, bukan kalam makhluk. Allah. Itu adalah Allah. Lam yahnath. Sumpah dia tu tidak terbatal. Sebab dia baca Quran tu bukan suara dia. Sampai macam tu sekali. Qaul kedua dalam kalangan Hanabiyah. Ini bertentangan dengan qaul Asy'ariyah. Bahkan bertentangan dengan qaul Bukhari itu sendiri. Orang dok tanya Bukhari, maksudnya lafzi saya baca Quran ni apa? Makhluk ke bukan makhluk? Bukhari banyak berbuih cakap perbuatan kita makhluk, Quran sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Quran tu sendiri ghairu makhluk. Kertas, dakwat, apa segala bagai makhluk lah. Perbuatan kita makhluk lah. Lepas tu orang kata, nampak ni, dia dah lawan Imam Ahmad. So dia pun kata Quran ni makhluk. So terus dulu tak ada TikTok, tak ada IG, tak ada Facebook, LOD pun tak ada. Tahu. So Imam, still Ustaz Hussein tahu. So Imam Bukhari nak bela diri dia macam mana? Tersebar luas. Imam Bukhari kata Quran makhluk, Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli serang dah. Imam Muslim kata tidaklah yang membuatkan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli buat demikian melainkan hasad, dengki kepada Bukhari. Semua pala Imam Bukhari yang duduk bertenggek dengan dua tiga orang, Muhammad bin Muslim Warah dengan Muslim bin Al-Hajjaj, Imam Muslim. Abu Hatim Ar-Razi pernah cakap, apalah Muslim tu, kalau dia bijak sikit dia tak ikut si Bukhari. Bacalah sejarah. Ahli hadis ni pun dalam sesama mereka bukannya berada atas satu pendapat yang sama. Sebab tu bila orang kata akidah ahli hadis, ahli hadis itu pun berbeza pendapat dalam akidah. Jadi Imam Al-Bukhari menyelisihi ikhtiar Imam Ahmad bin Hanbal, diikut pendapat Imam Husain Al-Qarabisi, Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi, Al-Imam Abdullah bin Sa'id Al-Kullab. Kerana itu dia ditahzir. Yang mana semua nama ni, the giants, four horsemen ni tadi kita sebut ni, semua adalah bapa ilmu, nasab ilmu bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Masya-Allah. Kerana itulah khalqa af'al al-ibad ditulis untuk membersihkan nama dia daripada tuduhan dia Mu'tazilah. Khalqa af'al al-ibad, dan di dalam tu macam Ustaz Azin cakap tadi, ada isbat saut bagi Allah SWT. Itu ikhtiarat biasa. Saya ada sebut tadi Imam Asy'ari ada ikhtiarat. Imam Asy'ari ada ikhtiarat. Bahkan ikhtiarat, tak silap saya, ikhtiarat kita ni isu yang agak iftiraq. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala melihat? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Taala malam Isra? Ustaz Azin rasa macam mana? Oh, tak berani nak jawab. Muktamad Syairah apa? Muktamad apa? Muktamad apa? Apa dia? Tak berani nak jawab. Sebahagian muhaqqiqin, Imam Al-Mallawi, Imam Ad-Dalbiji kata tak nampak. Nurun anna arah. Dia nampak nur je nampak. Nur. Mutaakhirin. Wa nasabahu ila tahqiq. Nampak cahaya je, tak nampak Allah. Imam Asy'ari dalam mujarrad maqalat Imam Al-Fura' nukilkan dalam Mukhtasar.
Rasulullah nampak. Hmm. Lailatul Isra. Qad ra'a rabbahu. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Inda jannatil ma'wa. Idza yasha sidratil muntaha. Ma zagha al-basar wa ma tagha. Makna ayat tu ra'a rabbahu, bukan ra'a Jibril. Muktamad ra'a Jibril. So maksudnya nampak tak Nas Asy'ari macam tu, muktamad mutaakhirin Berbeza. mukhalafah, tahqiq. Imam Dawani tahqiq berbeza dengan Nas mutaakhirin. Isu teknikal. Pasal kenapa bawa kepada awam seakan benda tu very simple. Jadi satu benda yang tak wajar. Betul. Setuju. Perlu diperincikan banyak. Setiap ulama ada ikhtiar masing-masing. Apa yang menghalangi Imam Bukhari untuk itsbat salat? Tak ada. Kita pun Asy'ariyah pun tidak menjadi goyah ataupun gempa bumi kerana Imam Bukhari itsbat salat. Itu ikhtiarat je. Macam saya ada cakap tadi, dalam kalangan kita pun ada ikhtiar Abu Abbas Al-Qallanisi Al-Asy'ari. Kata boleh itlaq makan bagi Allah tapi bukan makan makhluk. Itu bukan muktamad. Muktamad menafikan penamaan makan tu pun tak boleh bagi Allah SWT. Allah mawjudun bila makan. Muktamad. Tapi ikhtiar Imam Al-Qallanisi kata boleh makan lughatan je. Maksudnya istilahan, perkataan je. Tapi tempat yang sebenar-benarnya yang terbina atas jisim, partikel, zarah ni memang ternafi bagi Allah Ta'ala. Sebut je makan. Sebab ada perkataan-perkataan dalam syarak yang sebut macam tu. Fas'altullah bidarihi, contoh dalam hadis istighatsah. Saya minta Allah di dar dia. Kan? Pun khilaf. Di dar dia dar Allah ke dar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tempat Allah ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi nak katanya isu-isu seperti ini dibawa kepada khalayak awam. Bagi saya, kenapa ARG buat fokus soalan macam ni di khalayak awam? Sebab ada orang yang bawa di khalayak awam. Sama ada di luar negara atau di dalam negara. Kalau tak, kita tak sebut pasal ni. Kita sebut pasal tu pakcik dekat luar tu, pasal air mustakmal pun tak settle lagi. Tak? Pakcik dengar isu, ikhtiarat, tilawah wal matlu, as-sawt wal harf. Apakah benda? Mai kat muka nakir pun tak tanya benda-benda macam ni. Jadi kenapa kita membahaskan amanah ilmiah? Supaya ummah Rasulullah SAW mengetahui al-wasatiyah. Iaitu manas pertengahan kebenaran, kesederhanaan. Ahlus sunnati wal jamaah. Yang diwarisi oleh para ulama zaman-zaman. Sama ada ulama ahlul hadis yang nuzar dan juga ulama ahlul kalam yang setia dengan sunnah. Jadi itulah dia. Kenapa tertulisnya khalaq afal ibad? Kerana perselisihan dengan manhaj Imam Ahmad, menyelisihi Imam Ahmad. Pada zaman tu Nabi bilang, siapa lawan Imam Ahmad memang kena cantas. Bukan setakat dalam isu akidah tau, dalam isu fiqh pun. Abu Thawr adalah mujtahid. Allah alam, mustaqil ke mutlak? Saya tak pasti. Al-Imam Abu Thawr antara qari Imam Ahmad sezaman. Imam Abu Thawr punya pendapat, ikhtiar Imam Abu Thawr. Imam Abu Thawr adalah antara rawi mazhab Syafi'i qadim. Imam Abu Thawr dia ada ikhtiarat dia, pendapat dia. Yang mana Imam Abu Thawr pun dah bina mazhab sendiri. Pendapat dia mengatakan Majusi adalah ahli kitab. Imam Ahmad marah dengan ikhtiar Imam Abu Thawr. Imam Ahmad sumpah demi Allah, saya takkan hadir dia sembahyang jenazah. Waktu tu siapa yang lawan Ahmad bin Hanbal bukan dalam akidah je, dalam furu' fiqh pun. Alhamdulillah Hanabilah mutaakhirin tidak meneruskan sifat seperti itu. Ingat lagi dulu kat Mesir, Hanabilah, siapa masuk mazhab Hanbali bagi duit 70 jenis, punya nak pupus mazhab Hanbali waktu tu. Kerana konsistensi, kerana usaha, kalah 2018. Tapi kerana menang bergaya, tak ada kena-mengena dengan hidup atau telah meninggal dunia. Kerana mazhab Hanbali berbaik dengan Asy'ariyah, dengan Maturidiyah, dengan mazhab-mazhab yang lain, kan? Al-Imam Mar'i, Al-Imam As-Safarini, keluarga Al-Syati di Dimashq. Baik. Mereka membina ekosistem yang baik. Mereka survive sampai sekarang. Ada Al-Hanabilah di Azhar, Hanabilah di Dimashq, Hanabilah di Iraq, Hanabilah di Ambar, Hanabilah seluruh tempat. Alhamdulillah. So,
Itulah sejarah ringkas untuk orang awam untuk tahu kenapa kita khalaf af'al. Jadi insya-Allah lah, saya rasa sangat menarik lah apa yang Ustaz Adam sampaikan, dan penuh dengan maklumat informasi. Banyak perkara baru yang kita dah dapat daripada perkongsian kita pada hari ini. Jadi insya-Allah pada siri yang akan datang kita akan bincang lebih lanjut. Insya-Allah kita akan mungkin mengupas dengan lebih dalam, dengan lebih mendalam berkaitan dengan kitab Imam Bukhari yang dijadikan rujukan oleh beberapa golongan tertentu, dan insya-Allah kita akan kupas lebih lanjut kitab ini pada siri akan datang insya-Allah. Jadi tuntut kekallah bersama dengan kita. Teruskan menonton podcast ARG, dan semoga kita semua setia dengan ilmu dan juga amanah ilmu dan juga ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT insya-Allah, mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.